Kita akhir-akhir ni kita kerek bawa mak kita pergi temu janji. Jumpa sama dengan orang ke kanan, dia tanya khabar. Berapa lama dah makan ubat ni? Lama dah. Belah-belah tahun dah makan. Oh, lama makan ni tak sia-sia. Dia main gitu. Faham dia. Kalau tak usia lagi. Makan. Tapi kenapakah manusia apabila kena penyakit gangguan daripada jin, gopoh manusia? Bila dia cuba buat rawat mengikut kaedah syariat yang dibenarkan oleh syariat, tak sabar dia. Nak supaya kalau boleh, orang siuk hari ni hilang selalu. Yang menyembuhkan penyakit gangguan jin Allah Ta'ala. Yang menyembuh penyakit jatuh, penyakit darah tinggi, penyakit lain-lain. Allah yang sama juga. Kaedah penyembuhan yang sama. Seperti mana kita nak merawat penyakit-penyakit jasmani kita biasa tu, kita boleh faham dah. Makan ubat ni siapa yang bagi sembuh? Allah yang bagi sembuh. Kalau makan ubat ni sihat lalu kalau